Setiap hari, kita berdepan dengan cabaran biasa. Bau badan, kita sering capai botol ajaib yang menjanjikan kesegaran sepanjang hari. Pernahkah anda berhenti seketika untuk berfikir, apa sebenarnya yang berlaku apabila produk ini bersentuhan dengan kulit anda? Adakah ia benar-benar hanya menghilangkan bau, atau ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku? Kunci kepada keberkesanan antiperspiran terletak pada sebatian aluminium. Apabila anda menyapukannya, aluminium ini akan bercampur dengan elektrolit dalam peluh, membentuk gel kecil yang secara efektif menyumbat dan mengecilkan liang-liang peluh. Mekanisme ini bukan sekadar menyembunyikan bau, ia secara aktif menghentikan peluh daripada keluar ke permukaan kulit anda, memberikan anda rasa kering. Jadi, anda menikmati sensasi kering dan bebas bau. Tetapi, mari kita tanyakan, apa kesan jangka panjangnya terhadap tubuh kita yang direka untuk berpeluh? Adakah kita tanpa sedar mengganggu sistem semula jadi badan? Hari ini, kami akan membongkar fakta-fakta saintifik di sebalik bahan yang anda sapu setiap hari, mendedahkan kebenaran yang mungkin mengubah cara anda melihat antiperspiran. Sedia untuk pencerahan.